Guys, nak tengok perbezaan Rafizi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni nampak? Kan? Sepatutnya kita sebagai seorang pemimpin menggalakkan masyarakat membaca tanpa mengira dia ahli politik ke, dia ahli lujung pak belalang ke, ataupun dia rakyat biasa ke. Tak apa. Membaca ini adalah satu ilmu, satu perkara yang mulia. Menambah ilmu di dada. Apa salahnya? Yang kau pergi kecam dia, yang kau pergi pelekeh dia membaca tu, kenapa? La ilaha illallah. Sebab tu aku cakap dengan kalian kan, orang macam ni memang tak layak jadi pemimpin. Sebab apa? Sebab tengoklah sikap dia. Hati tu tak bersih. Nampak? Padahal sahabat tu tak ada pun usik dia. Tak ada pun nak cerita pasal dia di dalam gambar yang diupload di Facebooknya. La ilaha illallah. Hai. Cuba ambil contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun orang itu menganiaya dia, walaupun orang itu membuat keluarganya malu, namun beliau tetap memaafkan. Tetap boleh bekerjasama. Cuba sedaya upaya untuk bekerjasama. Walaupun di akhirnya orang itu tidak boleh bekerjasama dengan beliau. Tapi beliau tak adalah nak mengecam sampai sebegitu. Bagi aku kan, pilihan keadilan ini untuk mengetepikan orang yang macam dia ni, memang patutlah, memang patut. Dan sekarang ahli semua, rakyat semua lihat, ini satu contoh yang tidak boleh ditolak ansur lagi. Dan rakyat perlu tolak orang-orang macam ni kerana hatinya tu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jadi rakyat semua fikir-fikirkan, sebab kita inginkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin negara dan juga menjadi contoh kepada rakyat semua tentang perkara-perkara yang baik. Jadi apa harus kita buat? Kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab beliau tak pernah memberi contoh yang jahat, tapi sentiasa menunjukkan, menggalakkan rakyatnya terus bangkit maju ke depan demi untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum semua.